Tergantung. Faham? Tergantung buahnya. Dari kat tepi-tepi ni. Jadi batang ni yang melongket tak boleh. Buah dengan Saya boleh je, tapi kalau ada orang jerit kat saya, memang saya malas nak buat. membaring ni dia berbuah. Itu je lah sebenarnya. Encik datang sini sebab minat ke macam mana? Saya datang sini, saya naik atas jalan kaki. Saya tak nak kerja. Saya tanya awak minat ke tidak? Saya tanya awak datang naik apa? Saya minat. Saya minat lah. Bukan awak terpaksa ke macam parents awak paksa ke bukan lah. Tak, bukan. Tak belajar kat kolej tak dapat bahasa. Saya datang kat saya seorang sukarelawan. Okey, sebenarnya ini adalah aktiviti yang puas saja buat untuk anak papa. Kenapa papa buat? Papa nak mereka suka ke alam dan reti menghargai pokok-pokok. Bukan senang sebenarnya aktiviti berkebun cari satu keluarga buat. Ini adalah papa punya syurga. Pagi-pagi papa dah makan satu keluarga, masak-masak, tengok Baim dah lompat-lompat dah jadi macam monyet. Tapi diorang enjoy sebenarnya buat benda macam ni. Papa yakin ia akan jadi momen yang terindah untuk mereka bila mereka dah besar. Semoga memori ini tersimpan indah dalam kami sekeluarga.